Hai, Assalamualaikum. Okey, korang yang mana lapar dekat KL ni, okey, malam-malam korang boleh datang nasi lemak Abang Long dekat Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Bukan sebarang nasi lemak kat sini lain macam korang. Kali ni korang nak cadang satu pot nasi lemak best untuk dinner yang wajib korang singgah makan. Dekat nasi lemak Abang Long ni, keistimewaan dia semestinya pilihan lauk pauk yang banyak gila sampai buat rambang mata. Tengah beratur pun dah boleh terliur tengok lauk pauk menyelerakan atas kaunter. Signature wajib cuba kat sini, daging harimau menangis dan paru sambal crispy. Setiap hujung minggu pula, dia akan ada lauk istimewa. Masa kuali datang ni, special dia rendang kerang dan sotong goreng crispy. Pilihan sampak ada dua, nak pedas padu atau kurang pedas. Ikut selera masing-masing lah. Tengoklah portion nasi lemak dia dengan lauk yang melimpah macam ni memang puas hati. Harga pula berbaloi dengan apa yang kita dapat. Untuk rasa, daging harimau menangis je, daging lembut juicy, ada rasa smoky perapan yang meresap. Bila makan dengan nasi lemak tu sedap tak terkata. Paru sambal crispy, rangup di luar, lembut di dalam. Setiap kunyahan tu ada bunyi kriuk-kriuk yang bikin ketagih tau. Sotong goreng crispy pula, sotong besar, tepung tak tebal, rangup dan tak liat. Memang layan. Rendang kerang, segar, tak hanyir, rendang pekat berempah, berlemak, memang ngam makan dengan sambal. Sejujurnya, makan sebungkus pun boleh kenyang. Kalau nak kongsi berdua pun memang cukup. Kalau korang suka dinner makan nasi lemak, Abang Long nasi lemak di Keramat ni memang wajib masuk list tau. Okey, kita beroperasi daripada hari Selasa sampai Ahad. Isnin kita cuti 6 petang sampai pukul 2 pagi. Nak delivery pun boleh tau. Korang boleh order dekat Grab.